menjadi irama, angin malam teman setia. Jalan sunyi bukan halangan, hati ini dah terbiasa. Dari utara sampai selatan, entah sempadan tanpa ragu. Laut Siam jadi kenangan, Malaysia tetap di kalbu. Tak kenal lelah walau sendiri. Right. Guys, so sorry lah, daripada tadi kita senyap sikit kan. Sebabnya pagi ni sudahnya kita ambil keputusan untuk kita pergi ke Kolak Thai Date Farm, ladang kurma. Bukan ladang, rasanya bukan ladang sangat kot. Dia macam kebun kurma di Kolak nama dia. Kemudian kita akan pergi ke Hinoki Land. Kita tak ikut jalan yang biasa orang guna tu. Biasa orang guna, dia orang akan pergi lalu dekat terminal, lalu dekat Road 21 tu. Dia akan jumpa Tawisin Hot Spring. Lepas tu dia akan jumpa Terminal 21 Coffee. Kemudian dia akan terus ke Chiang Rai. Dan kemudian dia akan naik ke Mesai. Tapi kali ni kita ikut jalan tepi. Kita nak pergi ke ladang kebun kurma ni. Dan kemudian Hinoki Land. Tempat ni nama dia, tadi nama tempat dia Chiang Dao. Kita dah ambil gambar dengan view gunung Chiang Dao tadi. Dan kemudian sekarang ni nama kawasan ni adalah Chai Prakan. Chai Prakan, tak silap, betul lah. Chai Prakan kot rasanya nama dia. Okay. So jalan dia pun basically dia akan naik bukit, turun bukit, naik gunung, turun gunung. Dan dia akan sampai 1 pekan. So yang Hinoki Land ni saya tak tahu apa nama kawasan ni. Tapi dah lebih kurang dalam 8 km lagi nak sampai. So rasanya kawasan ni adalah nama dia Chai Prakan. Dan ini adalah view lebih kurang jalan dia daripada tadi sampai sekarang. Dia naik bukit, turun bukit. Ada apa, pokok-pokok memang cantik. Dan view gunung kiri kanan. Cantik. Saya tak tahulah dekat mana. Dia utara Thailand ni kan, mostly dia banyak gunung, dia banyak bukit. So memang view dia memang cantik. Cumanya kalau kita nak berhenti semua tempat, kita nak pergi semua tempat, memang tak ada lah. Alright. So sikit lagi kita nak sampai dekat, kita nak pergi Hinoki Land dulu. Sebabnya Hinoki Land ni dia kawasan kawasan OOTD lah kan. So kalau kita pergi sekarang, matahari dah tinggi atas kepala, dia tak pernah cantik. So kita kena pergi awal pagi ataupun lewat petang. So sekarang ni jam pukul 9.40, lebih kurang pukul 10 lagi kita sampai. 9.40 kan, kita 9.50 ke ataupun pukul 10 kita akan sampai insyaAllah. Dan kemudian baru kita patah balik ke kebun kurma. Sebab kebun kurma tu dia tak ada view apa sangat, dia just tengok kurma je. So kita nak tengok Hinoki Land. Lepas tu kebun kurma kita patah balik dalam 1 kilometer. Lepas tu baru kita akan terus naik ke Chiang Rai untuk pergi ke Mesai. Dan juga satu lagi nama tempat itu Tam Luang Cave. Tam Luang Cave ni insyaAllah lah kita akan cuba cover. Sempat tak sempat tu tengok pada timing ke, berapa lama kita berhenti dan apa yang kita buat. Okay, let's go. Orang kata jauh perjalanan, aku kata ini kehidupan. Bagai air dengan tebing, aku dan jalan tak terpisah. Melihat dunia luas terbentang, hilang segala resah. Setiap wajah, setiap cerita jadi memori takkan hilang. Seperti kata peribahasa, jauh berjalan, luas pemandangan. Bahasa asing jadi indah, walau tak faham tetap mesra. Senyuman jadi penghubung hati manusia sama sahaja. Di pasar kecil aku singgah, di gunung tinggi aku bermalam. Mencari makna di setiap langkah, bukan sekadar destinasi semalam. Belajar hidup dari dunia, bukan hanya dari buku semata. Setiap detik aku hargai, kerana masa tak
kita dah 2 jam daripada tadi, 2 jam setengah lah, daripada pukul 11 suku tadi, 11.20 sampai sekarang dekat pukul 1 dah. Oh, baru terasa. Sekarang ni dah panas, cuaca dah panas. Selepas tu dia punya bahang dia terasa dah start ngantuk ni kan. Kita tak makan apa lagi, jadi makan kurma je satu. Kita terpaksa reroute juga. Asalnya kita nak terus naik daripada Hinoki tadi. Kita nak terus naik lalu dekat Doi Angkang tu, kemudian terus ke Tam Luang Cave, ke Mesai terus. Tapi fikir-fikir balik kan, apalah salahnya singgah jugalah ke White Temple ni kan, lalu Chiang Rai ni. Sebab kalau lalu ikut belah sana tak ada apa dah. Jadi kita lalu belah sini dapat pergi singgah White Temple ni. Kita akan terus ke atas sampai ke border. So saya rasa lepas daripada pergi White Temple ni, rasanya nak pergi cari makan lah. Lapar pun ya, penat pun ya, ngantuk pun ya. Okay, jom kita sambung dulu. Apa hal pun, InsyaAllah ni lagi lebih kurang dalam 5 km kita akan sampai ke White Temple. Okay, jom. Tak faham tetap mesra, senyuman jadi penghubung hati manusia sama saja. Di pasar kecil aku singgah, di gunung tinggi aku bermalam, mencari makna di setiap langkah, bukan sekadar destinasi semalam. Belajar hidup dari dunia, bukan hanya dari buku semata. Setiap detik aku hargai, kerana masa takkan kembali. Bagai aur dengan tebing aku dan jauh. Ni adalah tempat di mana dia orang buat base camp tu. Base camp penyelamat tu, kalau anda tengok dalam movie tu kan, dia buat kemah besar apa semua tu. Ni lah tempat dia. Hai, mengah. Nak turun pula. Dan ni adalah askar yang mati tu lah ketika proses menyelamat. Kalau anda nak tahu lagi, anda tengoklah cerita pasal apa, The Cave, dalam Netflix ada. Okay, tu lah nama kumpulan dia, Wild Boar. Alright, jom. Cukup lah, kita nak pergi turun. Okay, let's go. Melihat dunia luas terbentang, hilang segala resah. Setiap wajah, setiap cerita jadi memori takkan hilang, seperti kata peribahasa. Jauh berjalan, luas pemandangan. Sendiri bukan berarti sunyi, aku jumpa diri yang hakiki. Di bawah langit yang sama luas, aku bebas, aku lepas. Biar roda terus berputar, selagi nafas masih bergetar. Dunia ini belum habis untuk aku terokai. Okay, dah sampai dekat hujung tadi, dekat border Mesai ni, paling utara ni. Kemudian kita kalau naik kat Chai boleh je masuk ke pasar ni kan, jalan terus sampai sana, boleh bawa motor naik atas lah. Allahu Akbar, kita punya tripod pula tertinggal. Agak-agak ada lah orang, tapi dah sebab motor besar ni memang tak lepas lah. Dengan kalau pergi awal pagi mungkin kan, tapi kalau dah lewat ni, ini saya pun nak, kita tengok kat sini pun dengan tiang elektrik ni, so tak lepas kot, gayat lah. So tak yalah, kita masuk kita je lah. Okay, so kita je lah pergi ke sini. Okay, jom kita minta tolong orang tolong ambil gambar lah, terpaksa lah. Aduh, Naya. Tu dia, the northernmost of Thailand. Dan di sana tu adalah dia punya apa nama, Thai-Myanmar Bridge, Friendship Bridge. Okay, dan sebelah sana tu adalah Myanmar lah. Ni kedai-kedai yang menjual peralatan Myanmar. Okay, inilah dia
sungainya. Dan itu, okay, jom kita ambil gambar. Kedai-kedai jewellery sekitar border. Dan ni adalah kawasan border dia lah. Sibuk orang nak pergi Myanmar. So jom kita, jam pukul 5.30 dah, tak boleh lambat lagi dah. Kita nak pergi Golden Triangle pula. Jom. Alright, Alhamdulillah. Sekarang kita dalam perjalanan pula menuju ke Golden Triangle. Oh, hari ni memang agak rushing lah, sebabnya banyak gila tempat nak cover. Tapi masih lagi, sekarang ni baru 5.30 petang. Kita ada, kalau katalah kita last kat Golden Triangle ni, kita ada lebih kurang dalam 100 kilo lagi nak sampai ke Puchifa. Malas cadangnya nak patah balik ke Chiang Rai, sebabnya Chiang Rai kita dah singgah tadi. So macam tak ada apa pula kita nak pergi kat Chiang Rai sampai 2 kali kan. So kalau kata kita pergi kat Puchifa, kurang-kurangnya pagi esok kita boleh lah ambil gambar dekat batu Laos, Thailand tu kan. Sekarang kita akan tengok harga-harga, sebabnya sini dia punya apa nama maghrib dia, gelapnya lambat. Dia lambat gelap. Ada dua lah dia punya. Oh, ada border Tachilet pun ada ya. Lemak. Tak terpisah, melihat dunia luas terbentang, hilang segala resah. Setiap wajah, setiap cerita jadi memori takkan hilang, seperti kata peribahasa. Jauh berjalan, luas pemandangan, sendiri bukan berarti sunyi. Aku jumpa diri yang hakiki di bawah langit yang sama luas. Aku bebas, aku lepas. Biar roda terus berputar, selagi nafas masih bergetar. Dunia ini